Hai guys, seperti kita tahu, kadang-kadang pagi-pagi ni masih ada yang nak mencari mood untuk bangun. Ada juga yang sambung tidur time-time ni je. Betul. Tapi hari ni Gang Avengers lain sikit. Sebab hari ni kita nak dekat Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan guys. Sebab apa? Hari ni kita buat apa je? Kita nak tengok suasana apa yang ada dekat pasar ni pagi-pagi ni. Yes. And then bukan tu je Man. Kita buat apa lagi? Kita juga ada challenge. Challenge Challenge potong-potong ayam bukan? Rahsia. Rahsia. Kalau korang nak tahu apa, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay? So sekarang kita tak sabar lah ni. Let's Jom go. aku nak potong ayam ni. Hai guys, hari ni saya bersama dengan abang siapa nama? Anik. Anik selalu pergi pasar pagi? Selalu tak? Selalu. Okey, selalu kalau pergi pasar pagi beli apa? Cari apa? Biasanya first akan cari ikan lah. Barang basah juga. Barang basah. Kenapa suka cari barang basah pagi-pagi ni? Biasanya beli untuk makanan tengah hari lah. Buat rasa tu bau ke saya. Tapi kalau pagi selalu barang tu fresh lah? Ke macam mana yang banyak? Memang fresh lah. Kalau selalunya pasar memang fresh lah. So kalau nak cari, kita kena prefer cari barang-barang basah ni pagi? Bagi saya memang pagi dah lagi senang. Okey nampak. Pagi lagi senang guys. Itu tips. Alright guys, hai. Sekarang saya bersama dengan nama abang yang paling handsome pada pagi ni. Nama abang siapa bang? Rosli. Abang Rosli. So Abang Rosli, kenapa Abang Rosli datang ke pasar pagi? Adakah untuk membeli something? Ya, betul. Okey, apa yang selalunya abang beli dekat pasar pagi? Ikan dan sayur lah. Ikan dan sayur lah. Alright. Kenapa abang lebih prefer beli barang dekat pasar pagi berbanding abang pergi supermarket? Okey, sebabkan pasar borong ni dia semua benda ada lah. Okey. Kedua, harga pun berpatutan. Akak. Ya, saya. Daripada jauh saya nampak akak busy betul kat dalam kedai. Sebab ada order kan. Saya nak tanya, kalau akak bukan peniaga, akak akan singgah pasar borong ataupun akak akan pergi supermarket? Kalau saya pasar borong. Sebab saya pun macam tu juga. Kenapa kalau akak datang pasar borong, akak akan cari apa? Saya cari barang basah lah. Untuk masak lah kan kat Untuk rumah. masak kat rumah. Kalau kerja kat pasar ni senang kan. Semua dah ada betul Semua tak? dah ada. Kita tak payah nak pergi banyak-banyak tempat dah. Satu tempat saja. Dan juga harga pun ada macam-macam jenis harga betul tak? Sebab dia harga dia pun hari-hari tak sama. Oh iya ke? Dia hari-hari tak sama. Knowledge baru guys. Korang jangan terkejut kalau datang pasar borong. Semalam harga lain, hari ni harga lain. Dia memang macam tu. Harga memang takkan tetap. Faham? Saya. So El, sekarang kita dah sampai masa untuk kita punya challenge ni. Kita kena pilih apa yang sampul ni ada kat dalam tu. Kita kena cari lah barang-barang dia. So, you pilih lo? I pilih dulu? Pilih lo. Okeylah, saya ambil yang ini. Menangkan I lelaki, korang dua perempuan, ada dua pink, Okey, satu orange. I ambil okey. yang ni lah. Satu lagi untuk Cha. Satu lagi untuk Farisha. Yep. Yes. Cihuy. Saya nak buka saya punya sampul. Jadi marilah kita tengok. Apalah nasib saya. Melekat. Saya kena cari daun selom, ikan senangin, buah pelaga, jering dan lokio. Apa itu? Alright guys, so sampai masa untuk saya pula. Dia ada rules guys sebenarnya. Tak boleh Google, tak boleh call family ataupun kawan. Kalau tak tahu boleh tanya peniaga atau orang sekeliling yang ada kat dalam pasar ni lah. So barang yang saya kena cari tadi, daun cekor, ikan gelama, halba, petai dan jantung pisang. You guys ingat I tak pernah masuk dapur ke? Now it's my turn. Memandangkan. Okay, saya dapat daun kaduk, ikan kerisi is my favourite. Buah keras, pucuk paku, terung pipit. Apa cerita ni? Dua je yang tahu Sekarang ni kita tengah menuju ke bahagian ikan sebab kita nak menyelesaikan kita punya challenge ikan yang nak dicari tu. Mari. Dan kekal sihat untuk rambut. Sekarang ni El. Man. Ya, I nak cari ikan ni. I nak kena cari ikan senangin ni. Nak kena cari ikan apa? Ikan gelama. Okey. So, I tak nampak lagi bayang-bayang ikan gelama ni. I rasa kat belah sana tu. Jom. okay, jom lah kita cari. Saya nak kena cari ikan tapi saya tak boleh nak Google, saya tak boleh nak buat apa selain saya kena tanya orang kat sini. Jadi saya nak tanya abang. Ada ke ikan senangin dekat sini? Tak ada. Alamak. I rasa you kena pergi pasar lain bang. Kita memang kena cari Saya juga. pula bang, saya punya ikan gelama ada tak? Tak ada. Ikan gelama Ikan gelama
Belah sana. Alright, abang ni cakap belah sana. Kalau tak ada siap. Sana. Sana ada. Jom. Okay guys, saya dah jumpa dah. Hui, astagfirullahalazim. Hui, astagfirullahalazim. Hui, astagfirullahalazim. Ikan yang ditunggu-tunggu pada tadi, ikan gelama. Inilah dia ikan gelama. Ni tak tanya orang gentle. Saya memang selalu masuk dapur. Ikan ni memang dah biasa lah. Tak tanya orang. Alright. Ding 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 ding, dapat dah tu. Abang, sini ada ikan senangin. Ais. Nampak tak guys? Saya dah jumpa ikan saya. Inilah rupa ikan senangin. Nak masak apa? Tak tahulah. Tapi apa-apa pun boleh. Ikan bakar ke apa ke. Masak merah ke kan. Tu dia. Ikan senangin. Oh, sekarang turn saya pula. Saya nak pergi cari bilik saya. Saya nak cari ikan. Ikan apa tadi? Ikan kerisi. Saya tahu lah ikan kerisi macam mana. Saya tak ada tanya pun. Sekejap, mari ikut saya. Ni tanpa bertanya. Korang relax tak? Dah jumpa. Dah jumpa guys. Abang, sini kejap abang. Okay, you bagi tahu I. Ini ikan apa? Ikan kerisi. Nampak? Tak payah tanya. Dah tahu baru tanya. Ni selalu biasa masak apa? Goreng, masak kari, sambal kan? Ini time kita kena cari sayur pula Ali. Yes. Kamu nak cari sayur apa Farisha? Apa jenis sayur pun tak pernah kenal langsung ni kecuali pucuk paku je aku tahu. Elin cari apa? Saya punya ni pun lebih kurang lah macam kamu punya Apa Farisha. Tapi yang kita kata mungkin senang nak cari kat sini daun selom. Apa benda daun selom? Daun selom ni macam pernah dengar tapi dia macam pasti tak pasti macam mana rupa daun selom tu. Tapi saya yakin ada dekat Kalau sini. awak cari daun, saya pun cari daun. Daun apa? Daun kaduk. Daun kaduk. Daun Ini tak pernah kaduk dengar. ni, Macam mana rupa daun kaduk? Jom kita pergi Nanti cari. kita tanyalah. Daun kaduk yang mana? Tak ada lah. Cameraman kenapa cakap ada kat sini tadi? Aku dah mak tahu lah kat sini. Sini ada ke daun selom? Daun selom. Tak adalah guys. Saya masih tertanya-tanya macam mana lah rupa daun selom ni. Dia tak ada ke dia pun tak tahu. Mungkin dia tak tahu. Saya rasa dekat sini tak ada daun kaduk lah. Saya terpaksa keluarkan dia. Sorry to say. Same goes to daun selom. Saya dah pusing-pusing tapi saya tak jumpa daun selom. Guys, surprise! Tadi saya sebenarnya tak jumpa daun selom. Tapi pusing punya pusing sebenarnya ada. Ini daun selom, nampak tak? Lalu masak apa sedap daun selom? Ini ada sedap, orang ulam makan banyak. Ulam sendiri makan macam tu pun sedap. Kalau masak apa? Masak lemak boleh? Masak lemak boleh. Nampak. Sedap mah masak lemak sabun. Masak lemak. Tapi kalau saya daun ni sebenarnya dia best ulam lah. Ulam memang best. Okay guys, sekarang saya dah jumpa barang saya. Salah satunya yang paling smart sekali, petai. Ini petai berapa satu ikat? RM5 satu ikat. Ada berapa ikat? Oh, 3 lah. Bolehlah kasih satu. Petai. Jumpa dah kat sini. Nampak ni. Jantung pisang. Jantung pisang, okay? Easy. Okay guys. Saya di bawah lampu ni bukan saja-saja. Nampak depan saya ni apa? Dalam list saya ada apa tadi? Pucuk paku. Inilah pucuk paku untuk yang tak tahu. Guys, okay, tadi kita dah jumpa daun, sekarang ni saya dah jumpa dia. Tahu tak macam mana dia? Ni dia. Dua kata. Ini jereng tau. Rupa dia macam ni guys. Okay guys, saya dah jumpa dah buah keras. Korang tahu yang mana? Yang ini. Halba dia kan? Ni? Dah, ikan ada gelama dah, halba. halba, petai dah, jantung pisang dah. Saya dah settle guys, dah boleh balik. Kau main halba? Halba? Ni, nak halba campur ke? Halba saja. Okay guys, masih di tempat yang sama, cuma kita dapat jumpa 3 barang. Farisha jumpa, Aiman jumpa, saya berjumpa. Ni dia buah pelaga. Untuk hampa-hampa yang tak tahu macam mana rupa buah pelaga ni, dia. Ni kalau kan nasi biryani kalau tergigit tu, tu dunia ke langit pergi mata.
Jadi kalau nak buat nasi biryani, nasi tak berani, sedikit berani, apa-apalah. Yang berempah-berempah, kita boleh pakai buah pelaga. Guys, tadi saya cari daun kaduk ni. Tak ada. Dia kata dia macam ada dekat satu kedai. So kita dah pergi. Tak ada juga. Tak ada stok untuk hari ni. So, editor, macam biasa, masukkanlah gambar dia macam mana daun kaduk tu, bagi semua orang tahu daun kaduk. Sebab saya pun tak tahu. Okey, jadi kalau tengok dalam banyak-banyak list ni kan, ada satu je lah sebenarnya barang yang saya tak dapat menjumpainya pun, iaitu lokyo. Lokyo ni pun saya tak tahu apa benda, sejenis buah ke, daun ke, rempah ke. Tak tahu. Sebab kita dah tanya orang sekeliling kat sini sebab diorang sendiri pun tidak pasti dengan kewujudan lokyo itu. Sorry lah editor ya, kita dah cuba tapi saya nak Google tak boleh. Diorang kata tak ada. Boleh lah eh? Boleh lah eh? You je tahu kan lokyo apa kan? Nanti you bagi tahu apa tu lokyo. Okay guys, so kita dah habis challenge kita. Macam mana you rasa suasana pasar pagi hari ni? To be honest, I sangat jarang pergi pasar pagi. Tapi bila adanya kita dekat pasar pagi hari ni, saya sebenarnya rasa kita produktif. Ya. Barulah nampak suasana pasar pagi. Tapi seronok lah. Ramai. Barulah saya faham kenapa mak-mak ni macam suka nak pergi pasar pagi pagi-pagi kan. 6 pagi, 7 pagi dah keluar rumah pergi pasar pagi. So sebab barang-barang kat pasar pagi ni mostly banyak yang fresh guys. So datanglah pasar pagi ni, okey? Right. Okay, challenge kita pun tadi dah settle lah Man. Kita pun sebenarnya kalau tengok kat tangan kita ni dah macam-macam plastik, dah macam-macam ikan, sayur dan sebagainya. Tapi ada juga benda yang kita dapat cari ni. Mungkin sebab supplier tak dapat nak hantar ke, barang tu dah habis ke kan. So sebulan ni datanglah pasar pagi awal-awal, takut barang habis. Betul? Jadi selesailah kita punya video hari ini. Terima kasih kepada anda yang tengok. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai berjumpa kita di video yang seterusnya. Bye-bye guys. Bye.